Kini kita berada di pusat penamaan calon bagi PRK N48 Air Kuning di Arena Merdeka. Untuk pengetahuan anda semua, di sebelah pagi tadi kita telah meninjau keadaan dan cuaca di pusat penamaan calon di Air Kuning ini sangat cerah dan ceria, dan penyokong-penyokong pula seawal pagi sebelum 7 pagi lagi sudah berkumpul di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk memberikan sokongan kepada calon-calon rasmi mereka untuk menghantar borang pencalonan kepada pihak SPR. Penyokong-penyokong memberikan kerjasama yang terbaik kepada petugas-petugas kuasa dalam keadaan tenang. Semuanya memberikan kerjasama yang baik kepada petugas-petugas keselamatan dan juga SPR. Suka untuk saya maklumkan, menerusi pengumuman daripada pihak SPR, 3 calon telah pun menjadi calon rasmi bagi untuk bertanding pada kali ini, iaitu daripada Barisan Nasional. Calonnya adalah Dr. Ustaz Muhammad Yusri Bakir, wakil daripada Barisan Nasional, yang merupakan setiausaha UMNO bahagian Tapah, kelulusan ijazah Dr. Falsafah Pendidikan Islam UPSI, dan kerjayanya merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral di IPG Ipoh. Manakala calon kedua daripada Perikatan Nasional pula adalah Ustaz Abdul Muhaimin Malik, yang merupakan pengerusi Perikatan Nasional Tapah dan mempunyai pendidikan lulusan Institut Al-Fatah Al-Islami di Syria, dan beliau merupakan ketua kepada MEQ Adin Air Kuning Perak. Seterusnya calon yang ketiga daripada Parti Sosialis Malaysia PSM, merupakan timbalan Setiausaha Agong PSM dan juga pengerusi PSM Negeri Perak. Pendidikannya adalah ijazah Sarjana Muda Undang-Undang LLB UUM dan merupakan rakan kongsi dan peguam di firma Ketuan Bawani Nur. Itu dia 3 calon rasmi yang telah pun diumumkan oleh SPR untuk bertanding di PRK N48 Air Kuning kali ini. Untuk makluman anda juga, beberapa tarikh penting yang perlu diambil kira oleh pengundi di Air Kuning, iaitu undi awal pada 22 April 2025 pada hari Selasa, manakala 26 April 2025 iaitu hari Sabtu merupakan hari pembuangan undi yang bakal menyaksikan lebih 31,000 pengundi akan turun ke DUN Air Kuning bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi kepada semua pengundi-pengundi DUN N48 Air Kuning, jangan lupa untuk membuat semakan daftar pemilih di laman MySPR Semak dengan memasukkan nombor kad pengenalan anda. Serta kepada anak tempatan yang merupakan perantauan di luar sana, jangan lupa untuk merangka perjalanan anda, ambil cuti awal, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik untuk pulang ke DUN Air Kuning bagi menunaikan ataupun melunaskan tanggungjawab anda sebagai pengundi pada kali ini, kerana undi anda sangatlah berharga bagi menentu masa depan negara.